صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. أكرر شكري لكم على دعوتكم وعلى حضوركم هذا المجلس. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syekh memulakan ucapan beliau dengan doa supaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan juga ditambahkan ilmu serta dijauhkan, diberikan kesembuhan daripada sekalian penyakit. Kemudian seterusnya Syekh berkata, saya ulangi ucapan terima kasih kepada semua orang yang menyertai dan menghadiri majlis ini. وسماع الحديث النبوي الشريف شرف وعز كبير للإنسان في هذه الحياة الدنيا. Mendengar hadis Nabi SAW ialah merupakan kemuliaan, kelebihan dan juga kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang Islam di dalam kehidupan dunia ini. فبعض الملوك والسلاطين الذين حكموا العالم الإسلامي ذكروا في ترجمتهم من باب التشريف والتعظيم أنهم كانوا يحضرون مجالس سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Ada antara raja dan sultan yang mereka menyebutkan sendiri di dalam biografi mereka bahawa mereka menghadiri majlis bacaan hadis Nabi SAW sebagai satu kemuliaan bagi mereka. وسأضرب لكم وأعطيكم مثالا واحدا. Saya akan berikan kepada kamu sekalian satu contoh. الملك السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه ورحمه. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, الذي يعرفه المسلمون جميعا بأنه فاتح الأقصى ومحرر فلسطين. Yang mana sekalian orang Islam mengenali beliau, mengetahui beliau bahawa beliaulah yang membebaskan, beliaulah yang menakluk Masjidil Aqsa dan membebaskan Filistin. ولكننا لو رجعنا إلى ترجمته في الكتب القديمة الموثقة لوجدنا من فضيلته أمرا آخر. Tetapi kalaulah kita merujuk kepada biografi beliau, kehidupan beliau, daripada kitab-kitab yang dipercayai, daripada kitab-kitab yang menceritakan tentang biografi beliau, kita akan mendapati satu sudut yang lain yang luar biasa tentang beliau. فالذي ذكره المؤرخ ابن شداد والذي ذكره الحافظ الذهبي أن صلاح الدين الأيوبي من مناقبه العظيمة ومآثره الجليلة أنه كان يحضر متواضعا متذللا لسماع مجالس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Tetapi seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Shaddad dan juga Al-Hafiz Zahabi, bahawa di antara kelebihan dan juga di dalam biografi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini, beliau sering hadir di dalam majlis bacaan hadis Nabi SAW dengan begitu tawadhu, dengan begitu berendah diri. وأنا أقول هذا الكلام الآن بينكم. Dan saya nak sampaikan perkara ini di hadapan sekalian para hadirin. وقد حضر مجلسنا جزاه الله خيرا أحد أعضاء البرلمان بارك الله فيه. ما شاء الله. وقد أكرمنا وسعدنا بحضور أحد أعضاء البرلمان في دولة ماليزيا حفظها الله تعالى وجزاه الله خيرا. Dan saya sampaikan di dalam majlis ini bahawa di dalam majlis kita ini juga turut dihadiri oleh Dr. Zulkifli yang merupakan senator yang merupakan ahli Dewan Negara, maka kami juga merasa berbahagia dan bergembira dengan kehadiran beliau. وأقول هذا الكلام أيضا بحضور عمدة هذه المنطقة أو هذه المدينة أو هذه الولاية. أهلا وسهلا ومرحبا بك. Dan juga saya sampaikan bahawa juga Datuk kita Yadim juga sebagai Yadim Ketua Yadim
sudi hadir dan menghadiri majlis kita pada malam ini. فهذا المنصب الذي أكرمكم الله به نعم هو تشريف ولكنه مع ذلك تكليف. Jawatan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan kepada tuan-tuan, ia satu sudut adalah merupakan satu kemuliaan, tetapi dalam masa yang sama juga merupakan satu tanggungjawab. فمصلحة البلاد وأهل ماليزيا بأعناقكم وبأيديكم. Jadi kebaikan negara Malaysia dan juga masa depan negara Malaysia ialah terletak di atas pundak bahu antum. وأنا قد انتبهت يا شيخ عبد الله على أستاذنا عضو البرلمان أنه يكتب منذ أن بدأت الكلام وهو يكتب ما أقول، وأنا أرى بعض الكلمات باللغة العربية محمد الأقصى صلاح الدين الفلسطيني وهو يكتب ما أقول. بارك الله به، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أنا سررت بذلك. Dan saya berkata bahawa saya perhatikan sejak tadi bahawa Dr. Jujur Fitri beliau menulis ucapan saya. Di dalam ucapan beliau di dalam tulisan tu beliau disebutkan tentang apa pembebas Palestin dan sebagainya di dalam tulisan Jawi dalam bahasa Arab. Maka saya merasa begitu gembira dengan perkara ini. ويا فضيلة يعني عضو البرلمان، إن كنت أنت أحد أعضاء البرلمان فنحن ولله الحمد أحد أعضاء الأسانيد الحديثية النبوية. Alhamdulillah, seperti mana juga maksudnya menjumpa ahli di dalam parlimen itu satu kemuliaan, tetapi juga sebenarnya yang kita lupa bahawa kita merupakan ahli sanad Rasulullah SAW, itu juga merupakan satu kemuliaan. وكل واحد في العبادة. Dan setiap orang itu sebenarnya dia berada di dalam ibadah masing-masing. وكل واحد على ثغر من ثغور المسلمين. Dan setiap orang dia seolah-olah berada di perbatasan yang menjaga orang Islam. فالمسلمون كما أنهم بحاجة إلى من يبين لهم أحكام دينهم من الفقه والحديث والسنة، هم بحاجة إلى عضو في البرلمان يطالب بحقوقهم ويأتي بما يصلح دنياهم. Seperti mana orang Islam di dalam urusan kehidupan mereka berhajat kepada fiqh, mereka berhajat kepada hukum hakam, maka begitu juga orang Islam mereka berhajat kepada ahli di dalam parlimen, di dalam siasat atau di dalam kerajaan yang mana menjaga maslahat kehidupan dunia mereka. وختاما فإني أدعو الله لكم يا سيادة عضو البرلمان ويا سيادة العمدة بالتوفيق والحفظ والسداد، وأن يصرف عنكم شرور الدنيا والتعلق بها. Dan akhir sekali saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada antum keteguhan, kebenaran dan juga bimbingannya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan, memalingkan daripada kalian segala keburukan. وأدام الله مجالس الحديث النبوي في هذه المدينة وفي هذه الدولة وفي جميع بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meneruskan dan mengekalkan majlis bacaan hadis tumpang ini di negeri ini, bahkan juga di negara ini dan juga di seluruh negara Islam. Semoga Allah Taala wujud dan kekalkan perkara ini. Amin ya rabbal alamin. Wa bi asanidikum al-muttasilati ila a'immatil kutub as-sittah ila an qala kitabul birri was-silati wal adab. 402 kitabul birri was-silati wal adab. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الله أكبر. بحسب امرئ من الشر أي ما ترك من الشر شيئا من احتقر أخاه المسلم، فكيف بمن يكفره؟ كيف بمن يبدعه؟ والعياذ بالله تعالى. Dalam potongan hadis itu bihasbi imri'in minasyarri, maknanya cukuplah seseorang itu
kira buruk, iaitu makna orang itu dia telah melakukan seolah melakukan semua keburukan. Tidak ada langsung keburukan yang dia tinggalkan apabila dia merendahkan atau menghina saudara dia yang muslim. Bagaimana pula kalau seorang itu lebih daripada itu, dia mengkafirkan ataupun dia membid'ahkan saudara Islam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna aghlabul hadith wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad faqala ahayyun walidak qala na'am qala fa fihima fajahid. Kitab al-dhikri wad-du'a wat-taubah wal-istighfar. Qala Anas laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna yadna ahadukum al-maut la tamannaytuh. نعم. ماذا نفهم من الحديث أن الدنيا بنيت على التعب وعلى الكدر وعلى المشقة. هذا هو الأصل في الحياة الدنيا، ولكن مع هذا نحن لا نتمنى الموت. Dalam hadis itu, iaitu sahabat beritahu bahawa Sayyidina Anas radhiyallahu anhu kata, kalaulah tidak Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali kamu menginginkan atau bercita-citakan untuk mati, pasti aku bercita-cita untuk mati. Saya berkata bahawa ini kerana dunia ini Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan kita hidup susah payah, dalam keadaan penat. Jadi kerana itu makna seorang itu perlu susah payah dan juga berusaha di dunia ini. Kalaulah tidak kerana itu, maka pastilah kita dibenarkan untuk apa? Menginginkan kematian. فتمني الموت يتخالف مع طريق المسلم. Jadi menginginkan kematian, bercita-cita untuk mati ialah bertentangan dengan jalan orang Islam. طريق الإسلام علمنا سيدنا النبي أنه لو قامت الساعة الآن قامت القيامة علينا أن نعمل وعلينا أن نزرع. هذا هو الأصل عند المسلم. ما في تمني للموت، ما في يأس، ما عندنا أبدا. Jalan Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW, kalaulah kiamat berlaku sekalipun, maka seseorang kena terus bekerja, berusaha dan dia terus menanam. Iaitu jangan sekali-kali dia merasa putus asa dengan kehidupannya. Dia terus berusaha dan bekerja. Okey, kitab Taubah tu kita telah baca tadi. Kitab Taubah hadis panjang, itu kita langkau, kita terus pergi ke hadapan. Kitab teruskan. Kitabul Jannati. Terus langkau kitab Taubah tu kita baca itu, kita langkau Kitabul Jannati wa sifati na'imiha wa ahliha 'anil Bara' ibn 'Azib 'anil Bara' ibn 'Azib 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit qala nazalat fi 'adabil qabr فيقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيوة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والآخرة أول طريقها القبر طبعا. وأما في الحياة الدنيا فبالاستقامة، بالعمل، بالطاعة، بالأكل الحلال، بالسعي على الزوجة والأولاد. هذا هو الثبات. Dalam ayat tu beritahu bahawa Allah meneguhkan seorang di dunia dan di akhirat. Akhirat ini ialah bermula dengan khabar, kehidupan kubur dan juga kehidupan yang seterusnya. Dan juga kehidupan dunia bila Allah SWT teguhkan ialah dengan satu orang taat, iaitu dia bekerja dan juga dia berusaha di dalam kehidupan dia. Dia menjaga, dia berusaha untuk keluarganya dan juga nafkahnya. Maka dan Allah bagi bantu kepada dia perkara tersebut, maka inilah dimaksudkan Allah Ta'ala meneguhkannya di dalam kehidupan dunia. Kitabuz Zuhdi wal Raqa'iq. Kitabuz Zuhdi wal Raqa'iq. لابد من كلمة هنا أجد نفسي مضطرا أن أتكلم عن موضوع الزهد في هذه الأيام المريرة العصيبة التي تمر على المسلمين. Kita sekarang baca kitab berkaitan dengan zuhud dan juga raqa'iq, perkara-perkara yang berkaitan dengan yang melembutkan hati. Sebelum kita baca kitab ni, maka ada perkara yang saya rasa
penting untuk saya sampaikan perkara tersebut, khususnya di dalam kita mendepani cabaran pada hari-hari yang detil ini, maka perlu disampaikan tentang permasalahan zuhud ini. كثير أو بعض الدعاة إذا تكلموا عن الزهد أو أرادوا أن يشرحوا الزهد وأن يبينوه، يعني يتكلمون بكلام يبعد المسلم عن الدنيا. Ramai daripada para pendakwah ataupun mungkin sebahagian daripada para pendakwah ataupun mungkin para ustaz, apabila mereka mensyarahkan atau menerangkan tentang zuhud ini, maka mereka menjauhkan orang Islam daripada dunia. والعلماء السابقون عندما شرحوا الزهد قالوا أنه ينبغي علينا أن نبتعد عن الدنيا. Para ulama yang terdahulu apabila mereka mensyarahkan tentang zuhud, memang mereka sebutkan bahawa kita perlu menjauhi dunia. هذا في زمنهم كان صحيحا، وأما في زمننا فغير صحيح. Apa yang mereka syarahkan itu dahulu, iaitu menjauhi dunia, itu adalah pada zaman mereka. Tetapi kalau kita bawa pada zaman kita ini, maka ia tidak betul. والعلماء السابقون عندما كانوا يتكلمون عن الابتعاد عن الدنيا، كنا نحن المسلمين كنا نحن نحكم العالم ونملك الدنيا. Para ulama dahulu yang mereka mengatakan pada zaman mereka, zuhud itu ialah dengan menjauhi kehidupan dunia, ialah pada zaman yang mana orang Islam sendiri mereka memerintah dunia, mereka memerintah negara, maka mereka mengatakan zuhud itu dengan menjauhi dunia. كانت الدولة الإسلامية تصل إلى أوروبا وإلى الصين. Dan ketika itu maknanya kekuasaan negara Islam ialah daripada Eropah sampailah ke negara China. كان السلطان العثماني يتحكم بتعيين ملوك أوروبا. Sehingga kan Raja Sultan Utsmani beliau sendiri yang menentukan siapakah untuk melantik Raja Eropah. فكتب العلماء عن الزهد وكانوا يحثون الناس عن الابتعاد عن الدنيا. Jadi para ulama bila mereka menulis tentang zuhud, maka mereka menggalakkan orang ramai supaya menjauhkan diri daripada dunia. أما نحن الآن هل نملك من الدنيا شيئا؟ Pada hari ini adakah kita memiliki, maksudnya kita ada menguasai mana-mana negara dunia? عندما بدأت أحداث غزة وأراد المسلمون أن يبدأوا بمقاطعة بعض المنتجات وجدنا أنفسنا لا نملك من الصناعات شيئا. Apabila peristiwa ataupun kejadian yang berlaku di Gaza ini, dan apabila ada sebahagian orang Islam mereka tak memboikot barangan-barangan atau produk-produk daripada Eropah, orang bukan Islam Eropah, maka kita dapati orang Islam sendiri mereka tak mampu untuk boikot kerana kita tidak menghasilkan apa-apa produk. والتجارة العالمية الكبيرة في الدنيا كلها لأعداء المسلمين. Kerana perniagaan di seluruh serantau negara di dunia ialah semuanya milik orang bukan Islam. والبراندات الماركات العالمية كلها لأعداء الإسلام والمسلمين. Dan juga brand-brand kan, apa, logo-logo dan juga syarikat-syarikat yang besar-besar ialah perniagaan yang besar-besar, semuanya milik orang bukan Islam. فأي زهد نتكلم عنه؟ Maka kalau kita bercakap tentang zuhud, maka zuhud macam mana kita nak cakapkan dalam keadaan masa ini? الزهد تتكلم به مع الغني الكبير، تقول له ابتعد عن الدنيا، وأما نحن فليس لنا من الدنيا شيء. Kita bercakap tentang zuhud bila kita bertemu dengan orang kaya, ia memang sesuai kita kata untuk kamu zuhud iaitu menjauhi dunia. Tetapi kalau kita yang tidak memiliki apa-apa ni, maka bagaimana kita nak kata kamu kena zuhud, jauhi dunia? ينبغي أن نقول لشباب المسلمين تعلموا وادخلوا في الجامعات وحصلوا المال والاقتصاد والصناعة بعز الإسلام والمسلمين. Kita pada zaman ini kita perlu kata kepada anak-anak pemuda-pemuda Islam, kita perlu kata kepada mereka, kamu taklah belajar, masuklah universiti, masuklah pusat-pusat pengajian dan usahakanlah ilmu-ilmu, mana dapatkanlah ilmu dan juga kemahiran dan juga dapatkan pengetahuan dunia supaya kita akan menguasai dunia. Maksudnya kita menguasai apa dia, ilmu-ilmu tentang dunia. أنا عندما يأتي إلي الأولاد الصغار أو الآباء يقولون لي ادعوا لأبنائنا، ماذا
bila anak-anak, bila ibu bapa kadang-kadang mereka biasa bawa anak-anak kecil kepada saya, dan mereka kata kepada saya, tolong doakan anak saya ini, maka apa yang biasa saya doakan untuk anak-anak ini? أنا أدعو لهم قائلا اللهم اجعلهم من أغنياء المسلمين ومن أصحاب اليد العليا مع تمام الدين والعافية. Saya biasa doakan untuk anak-anak ini, iaitu saya doakan, ya Allah, jadikan anak ini daripada kalangan orang Islam yang kaya, dan juga daripada kalangan orang yang di tangan yang di atas. Yang di dunia maksudnya tangan orang yang membantu orang Islam yang lain. يعني تحرير فلسطين سيكون بالفقر أو بالمال والصناعة والسلاح والإعداد. لماذا سيكون تحرير؟ Pembebasan Palestin pada masa ini ialah dengan senjata, dengan juga adanya harta, dengan juga adanya teknologi. Maka itu ialah dengan cara pembebasan Palestin. Adakah pembebasan Palestin dengan tak ada apa-apa, dengan kemiskinan dan apa-apa pun tak ada, maka adakah terjadi pembebasan Palestin? طيب نرجع إلى الزهد. فإذا سأل السائل طيب ما تعرف الزهد إذا؟ Jadi sekarang kita kembali pembicaraan zuhud ini. Jadi apa yang bila ditanya pada kita, apa yang kamu faham tentang zuhud ini? الزهد أن تملك بيدك وأن لا يتعلق قلبك. Zuhud itu ialah kamu memiliki sesuatu di tangan kamu, tetapi apa yang kamu miliki itu tidak terlekat di hati kamu. Kamu miliki dunia tangan kamu, tapi ia tidak terlekat di hati kamu. وأما إذا ما عندك شيء فأنت فقير. أي زهد يحدثك عنه؟ Kalau kata kamu tak ada apa-apa, maka sebenarnya kamu fakir. Jadi orang fakir ni tak perlu kita cakap pada dia tentang zuhud. ويا شباب الأمة كونوا أقوياء بدينكم وعلمكم ومالكم. Wahai pemuda umat, bangunlah untuk kekuatan agama kamu, dunia kamu, dan juga untuk harta kamu. تفضل يا Kitab Az-Zuhd wal Raqa'iq an Abi Hurairah قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس الظاهرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. قال فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني. من باب العقاب والمقابلة. من باب العقاب نسيتك نسيتني. من باب العقاب والمقابلة. Di dalam hadis itu disebutkan, aku lupakan kau seperti mana kau lupakan aku, yang orang yang lupa Allah Ta'ala itu. Ini sebagai balasan terhadap apa dia? Allah lupakan itu, maksudnya sebagai balasan terhadap dia lupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan di mana Allah lupakan. ثم القتان فيقول أي قل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي ربي. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه. فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انفقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق. وذلك الذي يسخط الله عليه. ماذا نفهم من الحديث ولماذا جاء في كتاب الزهد والرقائق؟ الذي نفهمه أن الزهد الحقيقي الابتعاد عن الحرام، والرقائق التصوف الحقيقي الابتعاد عن الحرام. هذا هو الزهد وهذه هي الرقائق. Dalam hadis ni, apa yang kita faham hadis ni, daripada hadis ni, iaitu dimasukkan dalam kitab zuhud, dan juga perkara yang berlembut hati. Perkara yang berlembut hati
Iaitu zuhud yang dimaksudkan berdasarkan hadis yang di bawah datang ini ialah menjauhi perkara haram. نعم. وكان كما قال أي فل هو فلان تفخيم يعني حذف لكلمة فلان. Dan ada dalam hadis itu kita temui perkataan aiful. Aiful kan, wahai, istilah kalau bertanya terjemah wahai si fulan. Jadi dalam bahasa Arab, fulan boleh ditarkhim, maksudnya dipendekkan disebut full saja. تفخيما يحذف آخرا منادى تياسعا منتعا معاشا. Tarkhim ini iaitu tarkhim ini iaitu bermakna bila kita kata dipendekkan kalimah tersebut seperti saya bacakan bait syair, iaitu seperti mana dikatakan ya su'ada dikata ya su'a saja. Maka itu di mana tarkhim, kata itu dalam bahasa Arab ini. Masuk ijazah di sini. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من توفيق المولى سبحانه وتعالى لعبده في الحياة الدنيا أن يتصل سنده بسلسلة آخرها نحن وأولها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. Saya berkata bahawa di antara kemuliaan ataupun kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seseorang hamba ialah apabila dia mempunyai sanad yang berhubung antara dia, yang bersambung di antara dia sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإذا افتخر الناس بصلتهم بالملوك والأمراء فنحن نفتخر بصلتنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. Apabila manusia, seseorang dia berasa beruntung, bertuah apabila mempunyai hubungan dengan raja-raja atau orang besar, maka kita pula berbangga dan bergembira apabila kita mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد أكرمني الله سبحانه وتعالى بسماع الكتب الستة بتمامها عند كبار المحدثين في العالم الإسلامي. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada saya kemuliaan peluang untuk saya mendengar ke semua kitab-kitab sitah. Untuk sitah ni maksudnya Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Saya telah dengari ke semua kitab tersebut daripada ulama-ulama besar hadis di serata dunia. وقد أجازوني بها بالسند المتصل إلى مؤلفيها. Dan mereka telah memberikan ijazahnya dengan sanad yang bersambung sehinggalah kepada pengarang kitab tersebut. بأسانيد عالية ومتصلة. Dengan sanad-sanad yang ali dan juga dengan sanad yang bersambung. ونزولا لرغبتكم. Dan sebagai memenuhi permintaan daripada antum sekalian, واستجابة لطلبكم. Dan juga memenuhi permintaan daripada sekalian para hadirin, فأقول متوكلا على الله تعالى. maka saya berkata dengan berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, متبرئا من حولي وقوتي. dengan melepaskan diri saya daripada kekuatan dan juga daya upaya saya. أجزتكم بهذه الكتب التي قرأنا مختصرها في هذا الكتاب. Saya memberikan ijazah semua para hadirin daripada kitab-kitab ini yang telah dibaca daripada hadis yang telah dibaca di kitab ini. أجزتكم بها إجازة خاص في خاص. Iaitu saya beri ijazah kepada kamu secara khusus untuk orang yang khusus. سائلا الله تعالى Dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala أن ينفعكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. semoga dia memberi manfaat melalui kamu sekalian, melalui sunnah Rasulullah SAW, وأن تكونوا سببا في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. dan juga supaya kamu menjadi sebab untuk menyebarkan sunnah Nabi SAW. وكما أقول لإخواني دائما الإجازة في الحديث سلاح العلم. Dan seperti mana saya biasa sampaikan kepada sahabat-sahabat saya bahawa ijazah di dalam ilmu hadis ini ialah merupakan kunci kepada sekalian ilmu. فأنتم أخذتم الإجازة والمفتاح وعليكم أن تواصلوا العمل والطريق. Dan maka kamu telah ambil kunci itu, maka hendaklah kamu teruskan selepas ini usaha dan juga kerja. وتقبل الله منا ومنكم ولا تنسوني ومشايخي وأهلي ووالدي من صالح دعواتكم.
Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ini daripada kita semua, dan jangan lupakan di dalam doa kalian untuk berdoa untuk kepada diri saya dan juga untuk ibu bapa kan saya dan juga sekalian para masyayikh saya, guru saya. ختاما اشكركم على دعوتكم يا شيخ عبد الله، واشكر فضيلة الدكتور الشيخ عبد الرحمن الذي كان سببا في هذه الصلة وبهذا التواصل، واشكر الاخوة السامعين الذين صبروا معنا في سماعهم، واشكر ايضا ضيوفنا الذين شرفوا مجلسنا، والحمد لله رب العالمين. Dan sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih, menghargai ucapan penghargaan kepada sekalian para hadirin yang hadir, dan juga kepada tetamu jemputan penghormat, dan juga kepada Dr. Abdul Rahman yang menjadi jabatan penghubung kepada dilangsungkan majlis ini, dan kepada semua para hadirin yang bersabar untuk mendengar hadis ini. Jazakumullah khairan. Allahu Akbar, nahnul Muhammadiyun walillahil hamd.